Hello semua, ini ialah video demo Synergy Software. Ini adalah sistem accounting kita. Anda boleh letak ID dan password di dalam skrin ini. Setiap ID dapat diatur untuk memiliki izin yang berbeza. Contoh hanya boleh buat data entry dan ID yang ada semua akses untuk report. Apabila Anda mempunyai sistem, pertama sekali ialah tambah produk yang ada jual di dalam kedai. Anda boleh pergi dalam inventory dan tekan item untuk tambah. Tambah item perlu letak item code. Dan di dalam description boleh letak nama produk. Selepas itu, dalam unit cost, boleh letak harga beli daripada supplier. Di dalam price one, boleh letak harga jualan. Belakang sini boleh letak minimum stock quantity dan tekan set. Minimum stock quantity ialah guna untuk keep track item ini punya stok. Semasa kuantiti yang ada kurang daripada amount di sini, sistem akan bagi tahu dalam reminder. Selepas setting habis produk, perlu tambah produk punya kuantiti. Sebelum itu, perlu tambah supplier di dalam sistem dulu. Boleh tekan di dalam purchase, creditor untuk tambah. Perlu letak code dan creditor punya nama. Selepas itu, tekan save. Selepas tambah supplier, boleh buat purchase order. Tekan purchase order, di sini boleh tukar tarikh. Pilih supplier di sini. Di bawah boleh letak produk yang mana perlu order dan berapa kuantiti nak order daripada supplier. Selepas letak, dia akan automatic ada harga di sini. Seterusnya tekan save. Dan boleh tekan print button di sini untuk send email atau print keluar hantar bagi supplier. Semasa terima stok daripada supplier, boleh guna PO ini convert jadi goods receive atau jadi invoice receive. Kalau belum dapat invoice, boleh convert jadi goods receive dulu. Kalau sudah dapat invoice, boleh convert jadi invoice receive. Selepas convert dan save, stock in hand quantity akan tambah. Kalau sudah sedia bayaran untuk supplier atau perlu bayar company expenses, boleh tekan di cash management dan tekan bank payment. Pilih supplier yang mana, tarikh, dan bayar mereka berapa. Selepas itu, boleh tekan apply button, double click invoice mana yang bayar, tekan OK, dan tekan save. Selepas save, boleh tekan print button untuk email atau print keluar payment voucher ini. Sebagai contoh, saya akan buat satu TNT punya expenses bill bayaran. Kalau perlu pulang stok bagi supplier, boleh pergi pada purchase dan tekan return outward. Pilih bagi supplier yang mana, bila pulang, dan tekan action button, select credit purchase for returning goods. Perlu filter invoice dalam tarikh yang bila, tekan refresh, take invoice yang mana perlu return, dan tekan load. Selepas itu perlu letak remark, kenapa perlu return. Tukar kuantiti nak return bagi supplier berapa, dan tekan save button.
Untuk tambah customer ke dalam sistem, boleh tekan di Sales tab ter. Perlu letak customer punya kod dan customer punya nama. Selepas itu, boleh tekan Save. Boleh buka quotation bagi customer dan pilih quotation ini ialah tarikh bila. Pilih nak kod kepada customer yang mana satu dan boleh pilih produk di bawah. Boleh tukar kuantiti nak kod kepada customer berapa dan tekan Save button. Selepas save, boleh tekan print untuk send email atau print keluar bagi customer. Kalau quotation ini sudah confirm, boleh tekan action dan convert jadi sales order. Selepas convert, perlu cek tarikh, kuantiti, dan tekan save. Selepas sedia hantar produk bagi customer, boleh tekan action, convert to delivery order. Dan pilih bila hantar bagi customer, hantar berapa kuantiti, dan tekan save button. Selepas buat delivery order, stok punya kuantiti akan tolak. Selepas delivery order, boleh buat satu invoice untuk customer. Boleh tekan action, convert to sales invoice. Pilih tarikh, cek kuantiti, harga, dan save. Semasa customer bayar, boleh pergi cash management dan tekan bank receipt. Pilih customer mana yang bayar, tukar tarikh, dan letak mereka bayar berapa di dalam sini. Tekan apply button dan double click untuk invoice yang mana satu. Tekan OK dan tekan save. Boleh tekan print button untuk printkan official receipt ini. Kalau customer minta pulang stok, boleh pergi tekan sales dan tekan credit note. Perlu pilih customer yang mana satu nak return dan tekan action button di bawah. Select invoice for returning goods. Perlu filter invoice punya tarikh dulu, tekan refresh dan tick mana invoice yang nak return dan tekan load button. Selepas load, perlu tukar tarikh di atas sini bila mereka return. Lepas tu, perlu letak mereka return berapa dan letakkan reason di dalam remark. Selepas letak, boleh tekan save button dan tekan print. Untuk bank record, boleh pergi cash management dan tekan bank reconciliation. Perlu pilih bank account yang mana, letak bank statement punya balance amount di sini, pilih statement date dan cut-off date, dan tekan list button. Di sini boleh take semua record yang ada tunjuk di dalam bank statement. Selepas take, perlu cekkan statement balance dan reconcile balance sama tak. Kalau sama, boleh tekan save button dan tekan pause. Untuk report, boleh tekan other, report and query. Di sini ada inventory, account, dan S&P report, dan query yang lain.
Saya akan tunjuk account report sebagai contoh. General Ledger. Selepas tekan, biasanya report akan ada tarik bagi anda pilih nak tengok tarik pada bila sampai bila dan tekan preview. Kalau nak tengok report yang lain, boleh tekan balik ikon menu dan pilih report yang lain. Dalam P&L report sini, ada beberapa tarik. Kalau hanya nak tengok satu tarik saja, boleh tukar kolom to show jadi satu dan pilih tarik bila sampai bila, tekan preview lagi. Trial balance report. Balance sheet report. Kalau nak tengok report bagi customer, boleh guna debtor aging dan statement of account. Untuk creditor pun boleh guna creditor aging dan statement of account creditor. Selain itu, kalau nak tengok produk bila beli dan jual, boleh guna dalam query, item sales and purchase query. Di sini boleh pilih item yang mana dan tukar tarik jadi nak tengok tarik bila sampai bila dan tekan list. Di sini akan tunjuk semua big invoice yang ada guna item ini dan tarik. Kami juga akan setting auto backup dalam sistem untuk buat backup database anda secara otomatis setiap hari. Backup ini juga boleh simpan di dalam cloud anda sendiri seperti OneDrive dan Google Drive. Selain auto backup, kita juga bagi backup secara manual. Bagi anda mempunyai backup yang terbaru untuk simpan. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem kami, sila hubungi atau WhatsApp kepada kaki tangan penjualan kami. Terima kasih.